Okey, saya nak tunjuk cara mana nak dapatkan aplikasi Think Quran daripada Play Store. Kita pergi ke Play Store, cari Play Store. Kemudian kita type sajalah Think Quran. Okey, Think Quran. Alright, boleh pilih Think Quran official lah. Okey, nampak ni, Think Quran, Think Q Tech LLC Education. Ini yang gambar robot ni tau. Yang gambar robot ni kita ambil. Okey. Install. Okey. Dia tekan install sini. Tekan install lah. Alright. Itu cara dia. Senang saja kan. Kita download daripada Play Store kalau kita gunakan Android. Dan daripada Apple Store kalau gunakan iPhone. Apple punya produk lah. Okey. Bila dah dapat tu, kita open. Bila open, kita akan dapat macam ni. Okey, ini kalau mungkin kalau bahasa Inggeris kan, dia boleh tekan kat atas ni tau, sudut atas, sudut kanan atas. Dia pilih bahasa apa kita nak, bahasa kita. English ada, Indonesia ada, Khmer ada, Melayu ada, Malayalam, Thai, Turkish, Urdu. Okey, ada satu, dua, dia ada Chinese lah, 3. Chinese simplified atas sekali, ada 9 semua. Right, so kita ambil Malay lah. Jadi kalau sudah ada bunyi account, kalau ada daftar, boleh masuk situ je. Kalau tidak, kita tekan daftar. Bila tekan daftar, kita daftar ni secara percuma lah. Boleh letak username, nama dan password. Password pun tak perlulah yang fancy-fancy password kan, sebab benda ni bukan ada duit pun dalam tu. So kita buat yang senang kita ingat. Password tekan daftar Tekan daftar, jadi buat account siapa nama anda, teruskan. Lepas tu bila dia minta nombor phone, letaklah nombor handphone, ataupun kalau dia minta email, bagilah nombor email. Itu saja. Jadi bila dah daftar tu nanti, bila kita log out nak masuk balik, kita tekan saya sudah mempunyai account Okey, lepas tu kalau tengok kat atas ni ada saya mempunyai kod diskaun. Tekan kod diskaun tu. Masukkan kod diskaun. Ini sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak beli nanti aplikasi ni, kalau nak beli yang full versionnya, so bolehlah tekan letak nama diskaun kod. Kalau yang ni letaklah NY Wealth. Ini saya punya diskaun kod. Boleh letak situ, pasti tekan pasti dan termasuklah. Jadi masih dah masuk diskaun kod tu, tak perlu bayar lagi. Boleh gunakan sampai 100 perkataan 100 perkataan Al-Quran secara percuma. 100 dia bagi maksimum 100 dulu. Kalau tuan-tuan dan puan nak teruskan, boleh purchase dan dah masuk diskaun kod tu akan dapat harga RM299. Kalau tak ada diskaun kod, dia akan dapat RM399. RM399 dengan diskaun kod, RM100 diskaun dapat RM299. Tapi boleh pakai secara percuma untuk 100 perkataan pertama. Kalau tak sampai 100 perkataan lagi, dah keluar iklan suruh purchase, tak apa, boleh skip iklan tu, teruskan. Sampai 100 dia akan stop, dia suruh purchase kalau nak teruskan. Itu saja dari saya. Itu saja. Jadi nanti kita jumpa lagi dalam klip yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.